Masalahnya abang pun sebelum filem ni dek, dulu-dulu Astro tu pun dah panggil abang berlakon dek. Tapi pengarah-pengarah dia tu pun macam Badrul Najib Azmi lah. Tapi sekarang yang pengarah baru ni dia cari, dia kata mana abang Prono ni kan. Dah lama tak jumpa, abang cakap abang dah tak berlakon lagi, abang dah balik Melaka kan. Habis ada kawan ni, saudara abang lah, dia kata abang Prono, Astro panggil balik berlakon kan. Jadi dia bagi nombor lah. Dia bagi nombor tu, Astro tu panggil abang ni. Tapi abang pun pelakon tu pun cameo je dek. Mana dia kan. Dia undang je lah. Tapi perasaan abang bagus sebab apa? Walaupun abang tak kenal Nuadi ni, dia pengarah baru, bukan zaman abang. Jadi dia mengarah pun abang tengok bagus je. Tak macam Ustaz Aslam tu, zaman-zaman abang tu kan. Zaman lama. Jadi abang dah kenal. Macam Asraf ni budak baru ni pun abang tak tahu. Dia pun baru beranak, abang dah berlakon dulu dek. Bukan zaman dia. Abang berlakon dah 40 tahun. Umur dia pun baru 30 lebih. Dia belum lahir abang dah berlakon dek. Bukan zaman abang kan. Jadi abang tak tahu. Tapi abang tengok pun boleh dia mengarah. Bagus lah, belajar lah kan. Walaupun dia pun masih muda lagi, macam abang dah berumur. Zaman pun dah berlalu kan. Bagus dek, dia belajar kan. Baru-baru punya pengarah. Gantikan yang perapi-perapi dulu lah. Itu yang buat bagus tu. Walaupun lama tak muncul, tapi lakon-lakon abang orang masih ingat. Walaupun abang dah berlakon berpuluh tahun dek, abang muncul sekali. Tapi berlakon-berlakon macam senario yang dulu dek, sampai sekarang dah 40 tahun dek, orang pun masih ingat lagi dek. Benda dah lama kan. Walaupun abang dah berumur. Tapi walaupun dah berumur pun, abang dipanggil berlakon lagi dek. Tapi itu pun cameo aja, pelakon utama tak boleh lah, dah berumur. Boleh. Ini bukan zaman-zaman abang lagi. Tapi apa perasaan abang? Orang masih ingat abang punya. Itu yang bagus dia. Walaupun abang dah tinggal lama, berlakon pun dah lama, ya tak nak berlakon lagi. Tapi sampai sekarang orang masih ingat abang filem sendiri sampai sekarang. Dah 40 tahun lepas. Bila masa shoot itu apa perasaan ni bang? Rasa macam mudah ke nak berlakon balik ataupun? Tapi biasa yang abang berlakon ni, abang dia tak ada ikut skrip ni. Abang ikut spontan. Ya. Pengarah cakap dia Abang Prono, saya pacat kamera, abang jod. Jadi benda tu dek, dah terjadi sendiri. Sebab abang berlakon dah berpuluh tahun. Jadi dia dah semula jadi dek. Dia dah tahu tu dek. Tak payah pengarah dia dek. Pengarah cuma cakap aja, pacat kamera abang jod jadi. Tu dia. Abang pun dah pelakon legenda dek. Dia pun dah tulis situ, Abang Prono pelakon legenda kan. Okey abang, terima kasih.